Okey, apa itu fartlek, interval run dengan tempo run, okey. So kalau ikutkan dia punya definition tu macam lebih kurang sama lah, okey. Macam waktu saya baru start running dulu, saya pun tertanya apa beza tiga ni kan. Nampak tiga-tiga ni macam lari laju kan. So mesti ada beza, kalau tak pakai satu nama je kan. So daripada apa yang pembacaan saya, okey, so ini adalah apa yang saya faham lah tentang ketiga-tiga larian ni: interval run, tempo run dengan fartlek. Okey, interval run. Kita start dengan interval run dulu. Interval run ni dia senang cerita lah, dia ibarat macam reps dekat gym, okey. Maksudnya dia ada macam dia punya cycle lah. Saya suka panggil cycle, okey. So biasanya interval ni ada dua je. Satu, kita akan work, okey. Yang kedua, rest. Jadi dua je, work, rest. Tapi apa kita nak buat dengan work, rest tu terpulang pada kita. Okey, paling simple ialah bila kita set work tu kita lari laju, bila kita rest tu kita jalan ataupun kita lari slow lah. Okey, so biasanya nisbah dia, interval ni orang buat work ni dia akan nisbah 2 kali ganda pada rest. Contohnya katalah korang plan nak buat interval hari tu, buat 2 minit lari, 1 minit jalan. Lepas tu dia akan repeat lah dalam 8 hingga 10 cycle lah. Tu yang saya bagi cycle tu. Ini adalah definition mudah nak faham interval lah. Okay, dia memang tak ada kaitan dengan distance. Maksudnya korang set interval korang tu, habis interval tu berapa banyak distance korang dapat, berapa lama masa korang ambil, masa tu dia fix lah. Masa tu dia fix. Sebab kalau korang set 2 minit work, 1 minit rest, so dia kalau kau buat dalam 10 cycle lah 30 minit lah. Tu at least lah, lebih kurang lah. Tapi interval ni since dia melibatkan high speed punya run, so better korang buat warm up dulu baru korang start dengan interval. Okay. Okay, yang kedua ialah tempo. Okay, tempo ni dulu saya pun agak confused lah, apa beza tempo dengan interval ni kan. Okay, dan selepas dibaca beberapa rujukan dan daripada beberapa YouTubers lain, daripada pembacaan dekat Google, kita baca dekat AI semua. Okay, saya cerita interval macam ni lah. Okay, interval ni dia adalah tempo ni dia ibarat macam, okay, imagine korang ada satu line yang maximum performance korang, yang kau push gila-gila je. Okay, lepas tu ada satu line yang paling relax sekali, yang korang boleh lari. Okay, so ibarat macam tengah-tengah. Okay, so sekarang antara dua line tadi tu, korang ambil yang tengah-tengah tu. Okay, so sekarang ni tempo ni ibarat korang lari antara tengah-tengah tadi tu dengan maksimum yang korang boleh pergi. Tu dia bagi tempo lah. Maksudnya kalau definition ni lah comfortably hard. Maksudnya dia susah tapi korang boleh lari. Comfortably hard lah. Okay, so untuk tempo. Okay, so untuk tempo ni, okay, dicadangkan korang buat antara, untuk beginner lah, maybe boleh buat 15-20 minit. Okay, lepas tu korang improve sampai lah at least korang boleh maintain sejam. Kiranya tempo ni kalau korang boleh buat sejam, kiranya korang power lah. Maksudnya dia memang kalau setakat comfortably hard ni 10 minit kita boleh tahan lagi, 20 minit ada dah start susah. So tempo macam tu lah maksudnya. Okay, dia maksudnya maksimum, minimum, tengah-tengah. So kalau lari antara tengah-tengah dengan maksimum tu, dan lari lah dalam 20-30 minit lah, itu dipanggil tempo run. Kenapa tempo saya pun tak sure. Saya ingat tempo tu macam tempo masa kan, sebenarnya bukan. Okay, ni definition yang saya faham lah. Alright. Okay, fartlek ni dia berasal daripada perkataan Sweden lah, Swedish. Okay, baca lah mana-mana pun memang semua agree lah dia berasal daripada Sweden, iaitu speed play. So bila kita baca speed play tu, kita pun tertanya lah, macam apa beza dengan interval dengan tempo tadi kan. Macam lebih kurang je, masing-masing melibatkan variable speed kan, maksudnya variable pace. Tapi bila saya baca balik, saya faham, okay, macam ni lah. Saya teringat waktu sekolah tu, kalau kita orang training bola tu, so biasanya cikgu akan suruh kita orang lari 5 round pusing padang kan. Okay, padang tu segi empat kan. Okay, biasanya untuk yang dia akan start dekat satu bucu ni, cikgu akan cakap, okay, korang jalan dulu sampai ujung bucu sana tu. So kita pun jalan. Okay, dah sampai kat bucu seterusnya, korang lari belakang gol, tapi lari jogging lah. Lari anak ke jogging apa kan, jogging. Okay, sampai kat bucu next tu, korang sprint, lari laju, sprint laju. Okay, sprint selaju yang mungkin dalam 100 meter yang seterusnya. Okay, sampai kat bucu satu lagi tu, bila dah sampai kat bucu satu lagi belakang tu, korang slow down balik, jogging balik.
jogging balik. Okay, sampai kat bucur lagi tu korang jalan balik. Sampailah repeat satu cycle. Okay. So bila saya fikir, okay, dia mungkin macam tu lah untuk fartlek ni. Maksudnya kalau dalam dekat padang ataupun track, korang boleh buat macam tu lah. Maksudnya kan dia 400 meter kan. Okay, 100 meter korang jalan, next 100 meter tu korang jogging, next 100 meter tu sprint, lepas tu jogging balik, jalan balik. Repeat lah dalam 10 cycle macam tu lah. Okay, tapi itu kalau tempat yang track atau padang lah. Cuma ke atas jalan ni korang boleh buat indikator. Contohnya okay, daripada tiang ni ke tiang tu kita jalan. Okay, so daripada tiang tu sampai lorong tu kita lari. Lepas tu daripada tiang ni sampai tiang ni kita jalan balik. Maksudnya sekarang ni dia based on marker. Okay, saya cerita fartlek ni dia lari based on marker lah. So berapa speed kita nak lari ke nak jalan ke, kita akan set based on marker. Okay, so macam interval tadi tu kita dah set based on cycle. Okay, so macam tempo tadi tu kita set based on kita punya pace. Okay, dan fartlek ni dia lebih kepada marker lah. Macam dekat public road ni kan, korang set lah nak lari berapa jauh dekat lorong sini sampai tiang lampu ke, sampai tiang bas ke, lepas tu jalan balik. Tapi korang repeat dia benda tu. Dia macam repetition jugalah. Okay, so diharapkan dengan penerangan ni boleh membantu lah, okay, untuk kita memahami jenis-jenis larian dan boleh membantu meningkatkan prestasi lah. Sebab sebenarnya walaupun ada terms mengatakan run slow to run fast, okay, so that's not entirely truth lah bagi saya. Okay, dia truth juga, tapi dia memakan masa yang sangat lama. So kalau macam korang tak perlukan performance, tak perlukan perform waktu event, okay, tak ada hal. Ataupun lari rekreasi, benda tu no issue. Tapi kalau korang berhajat nak lari laju untuk tak kisahlah 5 kilo ke 10 kilo ke maraton ke, nak korang kena mix speed run lah dalam weekend tu. Okay, so speed run ada 3 tadi dah lah. Okay, interval, tempo dengan fartlek. Okay, so speed run ni sebenarnya dia korang kena bear in mind lah, dia based on timing. Okay, dia tak perlukan distance. Okay, tapi kalau korang boleh pergi distance, why not kan? Tapi dia based on timing lah. So dia tak perlu laju. Mungkin kadang dalam 3 kilo dah cukup lah, tapi korang kena push gila-gila lah. Sebab korang kena push korang punya heart rate tu bagi tinggi. Okay, dan dalam masa sama dia bagus untuk meningkatkan VO2 max. Alright, so penting lah. Okay, kalau korang tak berhajat nak berlari laju setakat saya lari tak suka-suka, saya lari nak lari setengah jam, saya lari minit, tak ada masalah lah. Tapi kalau korang berhajat nak record something kan, nak PB ke apa, nak speed run tu memang kena dicampurkan lah. Tapi dia tak boleh overdo, sebab bila kita terlalu kerap berlari laju ni kita akan injured lah. Okay, so make sure kalau korang banyak buat speed run ni, make sure kena rest dan juga urut apa yang patut kan, ataupun buat stretching ke apa. Okay, sebab no point kalau kita duk lari kejar, lari laju tapi injured and paling takut lah sakit jantung lah. Okay, make sure dapatkan rest yang cukup kalau korang betul-betul nak lari laju lah. Kalau tak, lari macam biasa pun sekati lah kan, sekati kita lah kan. Alright, so jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.